Yang nak pergi Langkawi direct daripada KL, korang kena tengok ni. Kita orang dah siapkan itinerary 3 hari 2 malam, dah siap dengan costing lagi. Ini versi bajet 3 hari 2 malam, korang boleh pergi any weekend yang korang nak. So, jom. Nak pergi Langkawi dari KL tak susah. Asia ada 10 kali flight tau sehari. Harga dia pula selalunya sekitar RM79 je. Sampai je Langkawi, kita isi perut dulu dekat port yang memang suggested by local. Yang ni nama dia Warung di Tanjung Sembilang. Kebanyakan yang pergi di sini memang orang tempatan, tak ada sangat pelancong, so tak payah risau kena ketuk. Settle makan, kita orang suggest untuk korang check in dekat area Pantai Tengah ataupun Chenang, sebab dekat dengan airport dan boleh pergi tengok nightlife dekat Chenang. One of resort yang kita orang suggest adalah Dash Resort. Yang ni dekat Pantai Tengah, view dia sangat-sangat cantik, terutama waktu sunset. Dari sini nak pergi Chenang 5 minit je naik kereta ataupun jalan kaki lalu pantai. Paling famous dekat Chenang ni adalah fire show ni. Kalau korang tengok daripada jauh, tak pergi mana-mana kafe dan it's free. Malam pengenalan ke Langkawi elok juga kalau korang pergi ke The Rainforest. Ini harga dia keras sikit tapi sangat berbaloi untuk korang tahu kisah, legenda, mitos dekat Langkawi. Terutamanya family yang ada anak tu mesti diorang suka. Tempat dia cantik tau, lampu dia sangat-sangat cantik. Tempat ni pergi lambat sikit pun tak apa. Dia buka daripada pukul 7 sampai 12 malam. Esok pagi dekat Dash Resort, korang breakfast by the beach. Ya Allah, cantik sangat. Tapi kalau nak sarapan ataupun brunch dengan menu yang lebih Melayu, lebih klasik, kita orang suggest Rumah Makan Mahsuri. Restoran ni baru buka dalam 2022 macam tu, tapi menu dia menu lama. Menu orang kampung. Hari kedua ni korang akan ada full day, so all out buat water activity. Kita orang naik jet ski tour Ikram. Sebab selalunya kalau kita naik jet ski dekat tempat lain, kita naik main pusing-pusing dekat area pantai tu je. Tapi rupanya jet ski dekat Langkawi ni, dia bawa kita pergi tempat yang lebih jauh. Dan kalau dengan jet ski tour Ikram ni lagi special sebab dia orang siap ada package masuk gua lagi. Yang kita orang pergi ni nama dia Gua Selat Panco. Memang ini first time pengalaman naik jet ski, lepas tu dia bawa kita tour gua. 5 minit je daripada jet ski tour Ikram ni, korang boleh check in dekat Gold Sands Hotel Kuah. Most of the time hotel ni bawah RM200, tapi dapat bilik besar macam ni. Ini kita orang suka sangat, senang solat. Petang tu korang boleh naik rooftop dekat hotel ni kalau nak tengok sunset. Tapi untuk experience lagi best, korang boleh pergi ke Pulau Toba. Naik boat dekat jeti pelancongan Kuah ni, dekat je dengan hotel. Kalau nak tengok suasana kampung ataupun suasana Langkawi 30-40 tahun dulu, macam ni lah dia rupanya. Suasana tenang, cantik, kereta tak ada tau. Lepas tu korang boleh makan keropok leko dekat sini, sangat-sangat sedap dan dia berbeza daripada keropok leko dekat Terengganu. Waktu petang korang boleh dapat pengalaman macam orang dekat sini. Tangkap beronok, tangkap latok, memancing. Best lah, suasana dekat sini memang berbeza dengan Pulau Langkawi. Esok pagi hari ketiga korang pergi Maha Tower. Ini 5 minit je dari Gold Sands. Tiket dia tak mahal pun. Mengenangkan pula dia bagi complimentary snack. Ada nasi lemak, ada air, morku. Inilah juga satu-satunya tower dekat Malaysia yang korang boleh tengok 2 view serentak. View laut yang cantik macam ni dengan view daratan. Untuk tengok view ni ada 2 deck, satu dekat level 18. Ini ada open punya area dan kawasan tertutup dekat sini. Dia orang panggil yang ni Sky Lounge. Dekat level 33 ada sky deck. Ini ada glass floor. Harga tiket memang tak mahal, tapi kalau nak versi lebih bajet, dekat bawah ni je, kat ground floor ni pun dah boleh tengok view. Cuma korang tak dapat 360 view lah. Bawah ni ada view cafe, korang boleh beli air, lepak duduk kat sini tengok laut. Cantik juga. Tak sampai 5 minit dari Maha Tower ni, mesti ramai tak tahu ada Balai Seni Negara Cawangan Langkawi. Dia dekat shop block je, tapi okey, masuk percuma dan boleh tengok pameran bertemakan Langkawi. Betul-betul depan Balai Seni Langkawi ni pula ada tempat yang ramai orang suka. Paling dinanti-nantikan adalah shopping lah. Korang boleh pergi dekat TS Duty Free Shop ni. Korang tanyalah orang Langkawi mana pun, dia orang akan cakap TS Duty Free Shop ni adalah antara pot paling murah untuk cari coklat. Cawangan lain pun ada dekat Beras Terbakar. Itu 5 minit je dengan airport. Sebelum balik, jangan lupa singgah dekat Nasi Campur Kak Yan. Ini pun salah satu tempat yang orang tempatan makan. Pilihan lauk sangat-sangat banyak. Dekat belah sini ada tray. Rupanya belah satu lagi pun ada juga. Dah habis makan, baru boleh naik flight. Sebab lokasi Kak Yan ni dekat je dengan airport.